Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aiman bin Rosmadi daripada Kumpulan 5. Pada hari ini saya akan membentangkan secara ringkas mengenai proses dokumentasi artifak dengan fokus kepada kajian kes Tebika Mambung daripada Kuala Kerai, Kelantan. Pengenalan kepada dokumentasi artifak. Secara ringkas, dokumentasi artifak merujuk kepada proses merekod maklumat penting berkaitan sesuatu artifak. Dokumentasi ini merangkumi maklumat fizikal, keadaan semasa, sejarah ringkas serta risiko kerosakan. Dalam pengurusan koleksi, dokumentasi sangat penting kerana ia menjadi asas kepada aktiviti konservasi dan pemeliharaan. Seterusnya ialah tujuan dokumentasi Tebika Mambung. Bagi kajian Tebika Mambung, dokumentasi dilakukan untuk mengenal pasti ciri fizikal dan identiti artifak, menilai tahap kestabilan struktur serta mengesan risiko kerosakan akibat faktor persekitaran dan pengendalian manusia. Selain itu, dokumentasi ini juga berfungsi sebagai rujukan sebelum dan selepas sebarang rawatan konservasi dijalankan. Seterusnya ialah proses dokumentasi daripada segi pemerhatian dan rekod. Proses dokumentasi bermula dengan pemerhatian visual. Pemerhatian ini melibatkan pemeriksaan terhadap bentuk, warna, permukaan dan motif yang setebika. Sebarang kerosakan seperti retakan halus, serpihan atau kesan haus dikenal pasti dan direkodkan. Seterusnya, maklumat direkodkan secara bertulis tentang masalah jenis artifak, bahan tanah liat, teknik pembuatan tradisional serta fungsi tebika tersebut. Seterusnya, proses dokumentasi visual. Proses dokumentasi rekod bertulis dan visual. Selain rekod bertulis, dokumentasi visual juga turut dijalankan melalui pengambilan gambar, foto yang diambil daripada pelbagai sudut seperti hadapan, sisi dan bahagian atas. Gambar ini penting sebagai bukti visual keadaan artifak serta memudahkan pemantauan perubahan fizikal dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya adalah cabaran dalam dokumentasi. Antara cabaran utama dalam semasa proses dokumentasi ialah sifat tebika yang rapuh dan mudah retak. Oleh itu, kami perlulah berhati-hati dalam membawanya pulang untuk dikaji. Selain itu, kekangan untuk pergi ke Kampung Mambung itu juga menjadi salah satu faktor cabaran dalam usaha untuk pergi ke Kampung Mambung. Bagi mendapatkan Tebika Mambung, daripada segi akses masuk ke Kampung Mambung adalah antara cabaran yang perlu dilalui, seperti perlu menaiki bot selama 30 minit dan jabatan yang hampir runtuh yang menjadi akses untuk masuk ke Kampung Mambung yang menjadi cabaran kami untuk dokumentasi. Seterusnya ialah kepentingan dokumentasi artifak. Kepentingan dokumentasi. Walaupun proses dokumentasi kelihatan ringkas, ia memainkan peranan yang sangat penting. Dokumentasi membantu dalam memantau kondisi artifak, menyokong konservasi preventif dan memastikan keaslian serta nilai warisan Tebika Mambung dapat dikekal untuk generasi akan datang. Antara cadangan dan penambahbaikan yang dapat dikenal pasti dari segi pengangkutan dan akses ke Kampung Mambung. Berdasarkan pemerhatian di lapangan, akses ke Kampung Mambung ini memerlukan penggunaan sampan dan mengambil masa kira-kira 30 minit perjalanan. Selain itu, keadaan jambatan yang kecil yang hampir runtuh turut menimbulkan risiko keselamatan bagi penduduk, pelajar serta pengunjung yang ingin mengakses Kampung Mambung. Oleh itu, penambahbaikan perlu dilaksanakan seperti pembaikan jambatan bagi memastikan akses masuk ke Kampung Mambung lebih selamat serta mengurangkan risiko kemalangan. Dari segi pengangkutan air pula, penggunaan sampan boleh dinaik taraf kepada bot yang lebih besar dan lebih canggih.
bagi dapat menjimatkan tahap keselamatan serta keselesaan pengunjung semasa perjalanan. Seterusnya ialah refleksi individu. Sepanjang perjalanan, tugas ini saya memperolehi pendedahan yang lebih mendalam berkaitan pengurusan dan dokumentasi artifak warisan, khususnya tebika mambung. Saya mendapati bahawa dokumentasi ini bukan sekadar merekodkan maklumat asas, tetapi juga penting untuk pemantauan keadaan artifak serta menyokong usaha konservasi jangka masa panjang. Antara cabaran utama adalah keadaan tebika yang rapuh dan mudah retak, sekaligus memerlukan ketelitian semasa pemerhatian dan perekodan data. Selain itu, kekangan daripada segi peralatan untuk mendokumentasi itu agak susah untuk dibawa kerana faktor daripada segi pengangkutan dan akses ke pemambung. Oleh itu, ini turut menjejaskan kualiti dokumentasi visual dan pengendalian yang tidak cermat boleh meningkatkan risiko kerosakan artifak. Cabaran lain adalah aspek kurangnya akses ke pemambung seperti memerlukan perjalanan bot serta laluan jabatan yang uzur, sekaligus menimbulkan risiko keselamatan dan menjejaskan kelancaran kerja lapangan. Sebagai cadangan penambahbaikan adalah menambah baik daripada struktur kemudahan dan pengangkutan kapal pemambung dan akses masuk ke pemambung. Kapal pemambung ini penting bagi menyokong aktiviti dokumentasi dan pemeliharaan warisan di masa hadapan. Kesimpulannya, dokumentasi artifak merupakan elemen penting dalam pengurusan koleksi melalui dokumentasi sistematik. Tebika mambung bukan sahaja dapat dipelihara daripada segi fizikal, malah nilai sejarah dan warisannya dapat terus dikekalkan. Sekian, terima kasih.